dengan satu pendaftaran sahaja dah boleh dapatkan sistem top up dan bil ni install sahaja dekat telefon dan boleh jual lebih daripada 100 produk yang ada dalam satu apps ni. Untuk kita start bisnes, kita tak wajib beli mesin top up ataupun mini printer. Sekurang-kurangnya kita ada telefon untuk kita install apps top up dan bil. Selain daripada kita boleh jual top up, kita boleh juga guna sistem order ataupun sistem resip. Yang ni contoh yang saya dah buat untuk kedai runcit dan yang ni untuk kedai makan. Kita boleh guna device yang sama untuk kita buat resip kedai kita. Dan device yang sama juga kita akan guna untuk buat jualan top up dan pembayaran bil. Dekat sini saya akan tunjuk beberapa kategori. Contoh kita ada banyak kedai, so kita akan klik dekat sini. So saya akan pilih untuk kedai lain, contoh kedai makan. So ada customer beli Milo ais, Milo panas, lepas tu beli sotong bakar, lepas tu teh panas, teh o, teh tarik. Masuk sahaja, klik sahaja menu-menu apa yang customer beli. Lepas tu klik pada charge. So customer bagi sebanyak RM150 dan sepatutnya customer bayar RM124.50 sahaja. So sistem automatik akan tunjuk berapa baki yang kita kena bagi kepada customer. So kita tak perlu nak kira secara manual dan automatik keluar dekat resip berapa customer kena bayar dan berapa baki yang kita perlu bagi kepada customer. So ini adalah untuk sistem resip dan juga untuk sistem order, dan dalam masa yang sama kita boleh guna untuk jual top up dan buat pembayaran bil. So siapa yang ada kedai runcit ke, kedai makan ke, kedai gunting rambut ke, kedai kuih ke, so boleh guna sistem order ni, dalam masa yang sama boleh jual top up dan buat pembayaran bil.